Dan kita katakan dalam beberapa fatwa, ada fatwa yang mengatakan ada sebahagian yang terbukti sesat. Dah dipanggil orangnya, telah disiasat. Dan sebahagian tarekat yang telah didaftarkan di Negeri Sembilan, sekiranya ada masalah, dikeluarkan, dihapuskan ataupun ditolak pengiktirafannya. So ada tarekat yang okey, yang muktabar, yang boleh diikuti, dan ada yang sesat. Tapi macam mana, Datuk, kita nak bezakan yang benar dengan yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Tarekat yang benar dipanggil tarekat mu'tabarah. Maksud mu'tabarah ini dia diiktibarkan, dia dianggap. Jadi dia dianggap benar, mu'tabarah. Tarekat yang tidak benar itu adalah dipanggil tarekat yang ghairu mu'tabarah, yang tidak dianggap. Maksud dia apa? Tarekat ini syarat dia kena ikut landasan akidah dan syariat yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Jadi ini benda yang kita tak boleh nego. Akidah, fiqah tu kena ada. Ada orang mengaku saya ni orang tarekat, tapi dia tak nak solat 5 waktu. Tak betul? Tak betul. Tarekat justru mulazamatus syariah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, apakah itu tarekat? Tarekat ialah mulazamatus syariah. Jadi melazimi untuk syariah. Orang yang menggambarkan orang bertarikat tu tak solat, orang bertarikat tu tak betul. Awal lagi tak betul. Siapa yang mengaku dia bertasawuf atau bertarekah tapi dia tak solat, itu tidak benar. Okay. Maksud dia itu bukanlah jalan yang benar. Itu pertama. Yang kedua, dia kena ada silsilah yang pasti, yang selamat, yang sanad benar, yang sanad yang sahih. Jadi perbincangan dia dalam. Jadi pengkaji tarekat ni mengkaji. Dia tidak boleh cukup dengan hanya buat slide 1-2 bentang debat, lepas tu kesimpulan tarekat ni terputus. Tak boleh lah, tu macam budak-budak. So dikaji, ada buku, ada manuskrip, ada perbahasan, ada sanad, ada perbahasan. Maka ini cara nak tahu. Kerana apa? Iaitu Syekh Abdul Halim Mahmud, salah seorang Syekhul Azhar, dan juga dia bertarekat Syadziliyah. Dia kata bahawa tarekah ini adalah barakah yang diharapkan dari seorang guru yang memiliki murid, yang mana dia meneruskan iaitu barakah tersebut dari gurunya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah ini penting. Bila silsilah itu terputus, maka fight itu terputus. Dia punya barakah itu terputus. Ini fuyudat ilahiyah itu terputus. Saya tak tahu nak terjemah faid itu apa. Limpahan barakah tersebut terputus. Jadi penting silsilah. Salah satu dia. Yang menarik, Datuk, sebelum ni saya pernah bincang tentang tarekat dengan Dr. Khairi Mahyudin. Dr. Khairi kata berbeza sanad tarekah dengan sanad hadis. Sanad hadis tu dia bersambung walaupun perawi yang tidak siqah dan sebagainya, tetapi tetap bersambung. Tetapi tarekah dia punya sanad mesti mursyid ke mursyid sehingga diakhiri kepada murid. Dan murid sekiranya tidak mursyid tidak boleh menyambungkan sanad. Betul, sebab dia bukan macam hadis. Ya. Hadis adalah meriwayatkan lafaz hadis tersebut. Ijazah ammah, ijazah khassah. Ya. Tapi bila tarekat, dia adalah suhbah. Apa maksud tarekat tasawuf? Tarekat tasawuf adalah bimbingan rohani, betul? Ya. Kita mendapat bimbingan rohani dari guru yang bertauliah. Tauliah ni maksud dia ada izin. Izin dia tak boleh dapat simple macam tu. Izin dia dari guru sebelum dia. Dari guru sebelumnya. Guru sebelum ni bukan guru biasa, guru mursyid. Dan dia kena dapat ijazah mursyid baru boleh dia jadi mursyid. Dia diiktibarkan engkau menjadi guru baru boleh. Ibarat dia macam inilah, doktor perubatan zaman dulu. Dia nak lantik murid dia jadi doktor, dia kena dapat izin dari guru dia. Dia ni baru dah layak untuk menjadi doktor, tabib. Baru dia dapat sijil perubatan. Dan di Maghribi, di Qarawin, ada sijil perubatan tertua di dunia. Dia kembali kepada kurun ke-7 kalau tak salah, Hijriah. Di mana dia satu ijazah dari guru, seorang tabib, dia kata muridku ini dia sudah mencapai derajat tabib. Maksud dia yang boleh mengubati orang dengan ilmu yang dia ada. Sama seperti tarekah. Ini tujuan dia kenapa ada silsilah. Jadi silsilah ini sambung menyambung. Hatta yang kata ustaz macam mana dengan tarekah yang melalui jalur yaqadhah dan lainnya. Dan ini yang dijadikan alat untuk menyesatkan tarekat Ahmadiyah contohnya di Negeri Sembilan oleh peringkat kebangsaan suatu ketika tahun 80-an dulu. Perdebatan yang sengit antara Prof. Osman Al-Muhammadi, Syekh Osman Al-Muhammadi dengan
tokoh yang ada di peringkat kebangsaan, dan akhirnya diputuskan bahawa mereka tak boleh kacau Negeri Sembilan kerana Negeri Sembilan ni darul khusus. Kerana bab agama ni ditentukan oleh negeri, bukan ditentukan oleh federal. So Syekh Murtada dalam buku dia, maksud dia kisah tentang Syekh Murtada tersebut, dan juga Prof. Uthman Muhammadi dan di peringkat kebangsaan, itu pun disebut oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, syarat untuk mencapai derajat tersebut dia kena ada rohani itu, secara zahir itu kena ada bimbingan rohani. Seorang tak boleh kata dia dah mursyid sebab apa, dia hanya mimpi Rasulullah SAW. Tak boleh. Jadi dia kena ada bimbingan, dia dah jadi syekh mursyid, dia dah ada murid, dia dah ada atba', lalu mungkin berlaku sesuatu pengalaman rohani, itu baru boleh. Dah diiktiraf, pengiktirafan itu menyebabkan dia lebih tinggi, mendapat taroki kita panggil. Tapi kalau orang tak pernah mengaji, tak baca kitab pun tak reti, apa ilmu tasawuf pun tak reti, murid pun tak ada, apa tak ada, semua tak ada, tiba-tiba saya dah mimpi Rasul, saya dah jadi mursyid tarekat, ngajilah dengan saya, tak boleh lah. Kan? Dan penyelewengan terjadi apabila berlaku beberapa waridat. Waridat ni apa? Jadi yang orang yang berzikir, yang beramal, kadang-kadang berlaku padanya. Dan ini kisah ini bukan buat-buat. Dan ini berlaku dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab tabaqat. Hatta Imam Suki, ulama zahir sendiri menceritakan berlaku pengalaman-pengalaman rohani. Manusia ini selain Nabi dan Rasul tidak maksum. Hatta para awliya tidak maksum. Mereka mahfuz, terselamat. Maksudnya terselamat, tidak maksum tapi mahfuz. Kalau terzahir perkara maksiat di depan mereka, kalau mereka berbuat maksiat, na'udzubillah min zalik, mereka terus bertaubat. Tapi bila dia katakan tidak maksum, mungkin terjadi waridat sehingga dia menyalahi tafsir dan akhirnya menyebabkan dia tergelincir daripada jalan yang benar. Ini mungkin yang berlaku di Negeri Sembilan. Secara sanad sudah benar, zahir dia, wirid dia sudah benar, syariat dia solat 5 waktu. Mungkin kita tanya hukum hakam, dia tahu secara basic, kita tahu. Mungkin ada benda yang kita tak detect. Tapi dalam ilmu tasawuf, dia tidak mencapai derajat yang benar-benar memiliki basirah dan ilmu dalam ilmu syariat dan tasawuf. Bila terjadi waridat kepada dia, mungkin juga diselit. Waridat itu datang diselit dengan bisikan syaitan. Misalnya mungkin dia mendapat waridat mengatakan dia jadi Imam Mahdi. So dia mentafsirkan dia jadi Imam Mahdi. Dan ini melanggar kepada nas. Imam Mahdi dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Pertama, nama dia kena nama seperti nama Rasul SAW, nama dan juga ayah dia. Lalu dia kena pada dia beberapa syarat-syarat yang lain, keturunan baginda SAW. Ini Said tidak, keturunan Syarif tidak, nama pun tidak, bukan orang Arab, malah orang Melayu ke apa ke misalnya. Belum lagi beberapa perkara-perkara yang jelas, masyhur, tidak mentapi syarat. Dia mendakwa diri dia Imam Mahdi, kan, dan lain-lain. Dan ini akan menyebabkan inqita'ul faid. Ini istilah dia kisah Barsesah lah. Tahu kisah Barsesah kan? Dia boleh, bukan hanya karamah dia sampai boleh terbang katanya. Ni zaman Bani Israel kan. Dia boleh terbang karamah dia. Orang yang sangat soleh. Lepas tu datang iblis, merupai manusia, tak makan, tak minum, tak tidur. Ibadah je. Dia tanya, kenapa kau boleh buat macam ni? Dulu aku buat maksiat. Lepas tu aku taubat, aku jadi macam ni, Allah angkat derajat aku. Dia pun, aku nak buat lah, tapi aku tak reti macam mana buat maksiat. Kau minum dulu. Lepas minum, dia rogol wanita. Lepas itu dia disalib. Ketika salib, dia disuruh untuk menyembah syaitan tersebut, menyembah iblis tersebut. Iblis dalam bentuk rupa, dia kata, kau sembah aku tolong kau. Ternyata bila dia sembah iblis tersebut, dan iblis itu tak menolong dia, dia mati dalam salib dalam keadaan kufur. Ini boleh terjadi. Sebab itu perlu kepada ilmu yang kuat. Ilmu yang rasih, tasawuf, tarekat, ini perlu kepada ilmu. Ini yang selalu diingatkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan.